Memelihara Gunung Lambak. Yang berhormat Datuk Speaker, Gunung Lambak bukan sekadar sebuah mercu tanda geografi, ia adalah nadi kehidupan Waka Keluang, identiti kebanggaan daerah. Gunung Lambak berada di tengah-tengah bandar Keluang menjadikannya unik dan tidak terganti. Ia memainkan peranan penting dari segi sosial, ekonomi, tempat tinggal serta menyumbang kepada ekosistem semula jadi yang seimbang. Pada tahun 2022, rakyat Keluang dikejutkan dengan penerokan Gunung Lambak pada ketinggian 260 meter dari aras laut. Jelas kelihatan dari bandar dan menyayat hati. Kemudian pada tahun 2024, walaupun Mengkibo pernah memberi amaran di Dewan Negeri, sekali lagi menyaksikan bagaimana sebahagian kaki Gunung Lambak di kawasan Taman Seri Impian telah ditebang untuk dijadikan ladang kelapa sawit. Walaupun tanah-tanah tersebut adalah milik persendirian, kesan penerokan ini amat mendalam. Air dari gunung turun secara deras dan tidak terkawal. Dahsyat, menyebabkan kolam rekreasi di kaki Gunung Lambak bertukar menjadi kolam lumpur, merosakkan fungsi asal sebagai kawasan rekreasi dan tarahan semula jadi. Mengkibo ingin mencadangkan agar Kerajaan Negeri Johor mengambil alih tanah-tanah persendirian yang terletak dalam lingkungan kawasan Gunung Lambak dan kaki gunung tersebut. Ini boleh dilakukan melalui peruntukan Kerajaan Pusat bagi insentif kewangan konservasi biodiversiti dan hutan EFT yang diberikan kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk melindungi kawasan hutan tarahan air dan memperluaskan kawasan perlindungan serta hutan simpanan kekal HSK. Wami Nik Nazmi, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam sebelum ini mengumumkan peruntukan khas sebanyak 250 juta tahun ini untuk EFT kepada kerajaan-kerajaan negeri. Dan negeri Johor telah terima sebanyak 16 juta dalam agihan pertama. Dalam jawapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kepada soalan Dewan pada September 2022, bahawa dalam proses land swap kerajaan perlu mencari tanah bagi tujuan menjadikan tanah hak milik persendirian tersebut sebagai zon penampan. Kerajaan perlu membuat proses pengambilan tanah dengan membayar pampasan dan seterusnya membuatakan kawasan tersebut. Proses pengambilan ini pastinya akan melibatkan kos bayaran pampasan yang perlu ditanggung oleh kerajaan dan juga kos untuk pemulihan semula tanah ini. Mengikut mencadang kerajaan negeri menggunakan dana EFT kepada negeri Johor untuk pengambilan tanah dan pemulihan. Perlu juga disebut bahawa hutan di Gunung Lambak merupakan habitat semula jadi gajah. Insiden konflik antara gajah dan manusia semakin meningkat, khususnya di Taman Seri Impian. Pada tahun 2024, seekor gajah jantan terkorban dalam satu kemalangan jalan raya. Dengan mengambil alih kawasan-kawasan sensitif ini, kita bukan sahaja memelihara Gunung Lambak, tetapi juga membantu mengurangkan konflik manusia dengan hidupan liar, khususnya melibatkan spesies seperti gajah yang kian terancam